Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ifa Jamari. So pagi ni hari weekend, Ifa dah bersiap-siap untuk pergi ke destinasi yang nak dituju, iaitu Melaka. Okay, Ifa akan berjumpa dengan kawan-kawan belajar Ifa. Korang kena tengok video ni sampai habis saya. Okay, jangan lupa subscribe. Yang mana boleh subscribe, kerana subscribe itu percuma guys. And turn on notification untuk next video Ifa akan datang. Dan jangan lupa watching this video sampai habis. Kalau korang suka, korang jangan lupa bagi like and comment kat bawah tu korang nak video apa untuk next. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bergerak. Hari ni Ifa drive solo daripada Johor ke Melaka. So sit back first, and then kita nak gerak. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so Ifa dah baca doa pelindung semua. Mudah-mudahan perjalanan Ifa ke Melaka dipermudahkan segala lah. Okay, doakan Ifa semoga selamat sampai ya. Allahu Akbar. Stable pula stand. Sekejap aku bangkor ni. Kalau ikutkan perjalanan Ifa 2 jam 30 minit, I think 2 jam lebih lah macam tu. So Ifa planning semalam konon-konon macam okey lah, kita nak keluar pukul 9, nak santai-santai, nak breakfast apa semua tu. Tapi sebabkan semalam rushing buat itu ini, then last bergerak pukul 11 juga. Okay, by the way, thank you for adik, sebab sebelum kakak gerak kamu dah tolong cuci kereta. Ya, Ifa naik kereta di hari ni kerana solo kan. Jimat sikit minyak orang kata. Betul lah tu. Betul. So kita nak pergi isi minyak dulu sebelum kita masuk highway. Okay, apa orang kata vlog ni macam akut sikit lah sebab dia sembang sorang-sorang. Okay, dengan stand dekat sebelah passenger ni je, dengan goyang-goyangnya. Harap videonya tak orang kata apa, tak bergegar lah. Tak stable lah stand ni. Geram Dan. Kalau korang nak tahu, kalau ikutkan kita orang punya planning adalah nak pergi beraya, okey, daripada utara ke selatan kau. Planning dia kemain. Oh my god. Wow. Last kita orang decide untuk kumpul satu tempat dan kita orang gathering kat situ lah. Rindunya nak jumpa dia orang semua sebab dah lama sangat tak jumpa. Last cak kahwin. Okay, so hari ni baru nak jumpa semua, tapi ada 3 orang tak dapat hadir. Okay, seorang duduk jauh di Penang. Okay, seorang lagi tak dapat hadir, dan seorang lagi baru kehilangan ibu mertua. Pada viewer, mari kita sama-sama sedekah Al-Fatihah untuk mertua kawan Ifa. Okay, Al-Fatihah. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah, amin. Mudah-mudahan. Okay guys, so sekarang Ifa dah isi minyak dan Ifa nak bergerak ke highway. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini. Cuaca yang cerah. Alhamdulillah. So, mari kita mulakan perjalanan kita ke Melaka.
Hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? Hai guys, so sekarang Ifa dah sampai Pago. Okay, Ifa dah settle apa orang kata, dah solat siap-siap lah. Sementara tunggu kawan Ifa. So dia pun tak jauh daripada Ifa dah sekarang. So nanti kita orang akan bergerak bersama-sama ke destinasi yang kita orang nak tuju tu. Okay, 2 hours later. so sekarang kita dah nak sampai dekat villa kita orang. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by, and I'll tell without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? No, you're all. Okay guys, so sekarang kita dah sampai. Okay, Alhamdulillah, sungguh-sungguh jauh sangat ya. So kita turun dulu, kita bersama dengan orang lain. Let's go. Assalamualaikum. Ya Allah. Janganlah Ifa. Rindu. Bapak jauh ke dalam. Takut. Aku lepas tu tengok macam, ya Allah, betul ke jalan ni? Lepas tu sebab dah pakai yang masak, betul ke masuk dalam ni? Ini macam nak main waterpark. Lepas tu keluar balik kat depan dia macam tu. Lepas tu yang masih dalam grup tu cakap betul, kita batal balik. Alah jomelnya. Salam. Alah. Bau kari kambing. Kari kambing? Kambingnya. Gigi kecing. Ih, comel. Sekejap. Sebab ada lagu Ibu. Ya. Okay, so guys, kita nak masukkan barang-barang semua. So nanti kita sambung. Okay, bye-bye. A few moments later. So guys, ni lah rumah kita orang. So jom kita room tour. Assalamualaikum. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin ini cepat berlalu, waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahuku, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan, ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, Adik. Rindu.
Sini aku tak nak hujan. Ih. Orang jauh. Tadi jumpa Daya baru nangis. Endut. Salah aku. Wah. Rindunya. Jom kita masuk. Masalahnya jauh tak pelosok. Ya. Jom. So guys. Oh, boleh sampai. Jom. So ni my roommate. Tu naik. Ni bilik Echa. Ni bilik kita. Tada. Buat mana? Tapi hujan. So tak boleh. Aku nak main bed tapi hujan. Jadi aku malas keluar lagi. Okay guys. So that's for room tour. Sekejap kita nak kemas-kemas so nak ambil beg. Okay, nanti kita sambung lagi. Bye. Aku tutup pintu. Tak baik tu. 2, 3. Salam. Dia macam mana ni? Basah ke? Alah comel. Abang ni mana tidur? Tidur ke? Oh enggak seorang. Dia baru bangun ke? Dia. Haa. Cah. Tu, Neslo. Lihat Okay guys. So ni menu petang. Oh, saya tengah masak. Apa? Sudah cair. Ha? Aku tak cakap tadi tak ada beri. Apa? Tapi aku pakai sikit je pun. Kalau cair. Asal boleh lah. Boleh. So kita ramas sikit Bismillah. Mak-mak bersama anak-anak. Adik. Pandainya mandi. Aku boleh, tapi tangga je. Okey. Menu ayam buttermilk. Mantap. 2 hours later. Cha, sini. Cha. Ini. Masuk orang jauh. Benda aku macam. Orang jauh. Shine above, a guiding light, a path. Aku kena bawa selipur semua. Dia bawa selipur semua. Okay guys, so sekarang kita orang punya menu malam steamboat. Tak rasa tak cukup lah 2 iphone atau 3. Nanti tak sedap. Oh. Dah, bagus. Bagus. Ini
tak? Aku takut dah. Okay. Yalah, aku masuk So kita, ya. Yeah. So kita, terima kasih. turun bayung. Chef Yanti. Wait, Masuk je lah semua Yanti. Guru. Macam tu je. Tak banyak kot. Tak payahlah, nanti banyak sangat. Yanti kalau letak mantap lah. A few moments later. The next day. Hi guys, welcome. Good morning. Hi guys, good morning. So hari ni hari kedua, and guess what, pagi-pagi okay, kita punya our mak-mak tengah merebus telur, masak telur untuk sarapan pagi. Thank you. Okay, so hari ni cuaca pagi ni sangat best lah. Sejuk. Jom mandi. So, minta teh? Oh, dah tak teh. Tak ada. Yap. Tak tahu, tak nampak pula dia tahu ni. So, kita tengok cara-cara untuk masak nasi lemak ya. Okay, kita sukat. Tak air lagi. Malu rasanya. Tak payah lah. Dia pun tak malu. Okay, Daya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Pagi-pagi muka barai lagi ya guys. Susah telur. So kita masuk dalam, kita tengok ibu yang lain pula untuk buat air. Bombastic sci-fi. Aduh, lucu. Okay, Aisyah masak. Aisyah buat air apa? Saya tugas hari ni buat TO je. Okay, TO. Aisyah nak buat air TO. Okay. TO dah tarik di request oleh Fadilah. Yes. Siapa dalam awal tu? Anak Aisyah. Nasi lemak kita dah siap. Wah, nampak asap-asap dia. Okay. So, sembilis, telur rebus, telur mata,
Sekian. 3 hours later. Okey. Okey, cakap apa? Okey, masuk. Oh, nak pula dah. Cakap apa? Ayah. Tak payah. Sana. Sama ayah cakap. Sama ayah. Aku siap lagi aku dah sama ayah. Hi guys, so it's a wrap. Okay, show escape kita orang dah nak berakhir. So, momen-momen ni kita akan rindu. Syaira. Boleh macam tu dah. Tadi pintu. So kita akan Kita jumpa lagi. ya. Bye. Jumpa next year. Yeay. Mana? Cepatlah ambil gambar. Ambil sini kot. Ambil. Makan ke makan ke? Jom. Kan? So kita ambil gambar dia orang ya. Adik buat. Cepat. Tengok saya tu. Sini. Dah 1-3 mana Pak Is? Oh banyak. Kamera Echa pula, kamera Echa. Tengok. Sana. Behind the scene ya, behind the scene. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam. Jom Salam jam sama ini tak. Walaupun sekejap. Kamera. Walaupun sekejap, rindu dah. Bye. Pergi. Dah maaf salah silap. Pada ya. Dah maaf kurang-kurang. Ya, sama semua. Dia nak mana buka tak? Nanti. Seminggu kan? Dah maaf salah silap kurang-kurang kasar. Okay, minta maaf juga tau. Kita nak pergi pokok. Yeah. Baik, terima kasih tau. It's a wrap guys. It's a wrap. Anak siapa tu? Sana balik. Aduh. Ni masa kereta siapa? Kereta aku. Cak, kata-kata hari ni. Terima kasih Ifa. Kita jumpa tahun depan. Bye. Bye. Cak, kata-kata. Jumpa tahun depan. Bye. Kata-kata dah ya. Yelah, samalah. Jumpa lagi. Cepat, cepat. Jumpa lagi nanti. Bye-bye. Nama apa? Belum tahu. Tunggu Ifa kahwin. Woi, mana Yanti? Yanti. Kata-kata. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. I love you. Bye. Okay, bye-bye. So guys, Ifa dah nak endkan content. So thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Mana yang belum subscribe, okay? Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. So kita akan jumpa di next content. Bye-bye. Magicku ini aku lihat kamu. Hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua untuk satu.